Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bunga melati harum berseri, disiram embun di waktu pagi. Rukun negara tiang negeri, dipupuk bersama kekal abadi. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang adil lagi saksama, guru-guru yang saya hormati, seterusnya para hadirin yang saya muliakan. Jika akar sebuah pokok rebut, tubangnya hanya menunggu waktu. Jika akar sebuah negara rapuh, rebahnya bukan lagi sekadar kemungkinan. Persoalannya, apakah akar yang selama ini menyatukan lebih 30 juta rakyat Malaysia yang berbeza agama, bangsa dan budaya? Jawapannya hanya satu, rukun negara. Hadirin sekalian, rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang dilafaz setiap kali perhimpunan. Rukun negara ialah denyut nadi negara, nafas perpaduan dan kompas yang membantu perjalanan Malaysia menuju masa depan. Pada hari ini, saya ingin mengajak hadirin menghayati 3 prinsip utama yang menjadi benteng kekuatan negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetaraan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin yang dihormati, prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Langit mungkin menaungi seluruh manusia, tetapi setiap hati dipimpin oleh pegangan kepada Tuhan. Walaupun kita berbeza agama dan budaya, kita berkongsi nilai yang sama, iaitu kejujuran, kasih sayang, amanah dan hormat menghormati. Orang yang benar-benar percaya pada Tuhan tidak akan menipu, walaupun peluang terbuka luas. Dia tidak akan mengambil hak orang lain walaupun tidak siapa yang melihat. Mengapa? Kenapa dia buat begitu? Kerana dia tahu bahawa manusia mungkin tidak pandang, tetapi Tuhan tidak pernah alpa. Bak kata pepatah, ikut resipi padi, makin berisi, makin tunduk. Kepercayaan kepada Tuhan mengajar kita supaya sentiasa merendah diri dan budi pekerti. Bayangkan sebuah negara yang dipenuhi rakyat yang jujur, amanah dan berintegriti. Bukankah itu impian setiap anak Malaysia? Hadirin sekalian, prinsip kedua, kesetaraan kepada raja dan negara. Kesetaraan bukan hanya di bibir dan kata-kata. Kesetaraan ialah tindakan. Apakah gunanya kita beri tegak menyanyikan lagu negaraku jika selepas itu kita mencaci negara sendiri? Apakah artinya mengibarkan jalur gemilang jika kita sendiri merasakan keamanan yang dinikmati? Sebagai pelajar, mungkin kita belum mampu mempertahankan negara di medan perang. Namun, kita mampu mempertahankan maruah negara dengan ilmu, disiplin dan akhlak. Belajarlah bersungguh-sungguh. Hormatilah undang-undang negara. Gunakan media sosial dengan bijaksana. Jangan menjadikan penyebar fitnah atau berita palsu, kerana telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Ingatlah, tanah ini bukan diwarisi daripada nenek moyang semata-mata, tetapi dipinjam kepada generasi yang akan datang. Kitalah yang menentukan sama ada mereka menerima sebuah negara yang bersatu atau sebuah negara yang berpecah. Hadirin yang saya hormati, prinsip yang ketiga dan yang terakhir yang saya akan membincangkan, kesopanan dan kesusilaan. Pada zaman serba moden ini, teknologi berkembang sepantas kilat. Namun sayangnya, adab semakin perlahan melangkah. Media sosial kini menjadi pentas manusia saling menjatuhkan. Kata-kata kasar dianggap perkara biasa. Hormat semakin luntur, empati semakin pudar. Sedangkan orang yang benar-benar hebat bukanlah yang tinggi suaranya, tetapi yang tinggi adabnya. Senyuman tidak memerlukan wang. Ucapan terima kasih tidak memerlukan modal.
perkataan maaf tidak menjatuhkan maruah diri kita. Namun, 3 perkara kecil inilah yang mampu menyatukan hati manusia. Hadirin yang saya hormati, bab kata orang tua, bahasa menunjukkan bangsa, budi menunjukkan peribadi. Andai setiap rakyat Malaysia menjaga tutur kata dan menghormati antara satu sama lain, nescaya keharmonian akan terus mekar seperti bunga yang tidak layu dek panas, tidak gugur dek hujan. Hadirin sekalian, ketiga-tiga prinsip ini saling melengkapi. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk hati yang indah dan setia. Kesetiaan kepada raja dan negara membentuk semangat. Kesopanan dan kesusilaan membentuk masyarakat. Apabila hati dipenuhi iman, semangat dipenuhi cinta akan negara, dan masyarakat dipenuhi adab, maka lahirlah sebuah Malaysia yang bukan sahaja maju bangunannya, malah tinggi nilai kemanusiaannya. Sebelum saya mengundur diri, renungkanlah kata-kata ini. Negara tidak runtuh kerana kurangnya bangunan pencakar langit. Negara runtuh apabila rakyat kehilangan nilai, dan nilai itu bermula dengan penghayatan kepada rukun negara. Pohon menanti teguh berdiri, tempat berteduh segenap insan. Rukun negara terus dihayati. Malaysia makmur sepanjang zaman. Sekian, itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.